Ustaz Hakim. Okey. Okey, dah. Ya, sikit lagi. Bangun semua. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, duduk. Okey, sebelum kita mula kelas, saya nak awak semua baca doa sama-sama. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. Amin ya rabbal alamin. Okey. Baik, awak bersemangat tak untuk belajar hari ni? Semangat Ustaz. Semangat Ustaz. Semangat. Nampak muka awak tu semangat. InsyaAllah saya akan mengajar awak dengan bersemangat juga, insyaAllah. Jadi sebelum saya start mengajar, saya nak bagi tahu awak satu cerita, yang mana cerita ini bukan saya reka-reka. Ini cerita betul. Ini saya tak reka. Pagi tadi sebelum saya nak pergi ke sekolah, saya nampak satu anjing. Dia standby je kat tepi. Masa saya bawa motor, anjing tu dia standby kat tepi. Saya lalu. Dalam hati saya memang dah agak dah. Anjing tu dia mesti nak kejar saya. Dalam hati saya dah agak dah. Anjing tu mesti nak kejar saya. Dan saya bawa motor tu, saya press laju sikit. Dan tu anjing tu dia kejar saya. Lepas tu dia nak gigit saya punya seluar. Dan bila saya tengok seluar saya, dia tak sempat tau nak gigit. Tapi saya nampak macam ada Elio dekat saya punya seluar. Lepas tu saya pergilah sekolah. Saya jumpa dengan Ustazah Halimatun. Ustazah, tadi ada anjing, dia nak gigit saya. Tapi saya bawa motor laju. Mana ada saya bawa motor slow, tapi anjing tu sempat lah sampai dekat saya. Saya cakap dengan Ustazah Halimatun. Ustazah Halimatun cakap dengan saya, Ustaz tukarlah seluar, dah kena najis dah tu. Jadi saya cakap dengan Ustazah Halimatun, ni kalau bawa time solat boleh ke Ustazah? Lepas tu Ustazah apa pula boleh? Mestilah tak boleh. Ustazah cakap macam tu dengan saya. Jadi agak-agak kamu, tadi saya ada bagi key point yang mana kita nak belajar tajuk tu hari ni. Saya nak mengajar tajuk tu hari ni. Agak-agak awak, saya nak mengajar pasal tajuk apa? Yang berkaitan dengan Elio anjing. Elio anjing tu. Muiz Zunaidi. Awak dah kan? Suka awak angkat tangan, okey? Ya. Tentang bahaya Elio anjing. Tentang bahaya. Ayo Ustaz. Bahaya. Tak, tentang bahaya Elio anjing. Tu betul. Betul kalau kita belajar sainsnya, itu ya. Bahaya Elio anjing. Sekarang kita belajar tentang pendidikan Islam. Okey. Hilmi, saya bagi kat Hilmi. Hilmi, kita belajar apa? Agak-agak awak. Kita belajar apa? Anjing kan? Haramnya anjing. Mana? Haramnya anjing itu. Ya, anjing tu memang haram. Tapi kita sebut berkenaan Elio dia. Arman Akil. Akil. Agak-agak awak kita nak belajar tentang apa? Pasal Elio anjing ni. Ustaz tadi cakap ada dua, anjing dengan Elio. Anjing dengan Elio. Kalau tadi Muiz dah jawab salah. Muiz jawab salah. Ilmi jawab pun salah. Ilmi jawab salah, betul. Okay. Awak rasa awak jawab betul ke? Saya nak cuba. Okey, awak cuba. Kalau Elio ni, dia mesti busuk kan Ustaz kan? Elio saya wangi. Elio anjing tu lah. Okey. Elio anjing ya. Elio anjing busuk. Kalau busuk ni dia benda yang kotor, mesti kita akan belajar pasal najis. Betul. Yang itu yang kita nak belajar pasal hari ni. Pandai Arman Akil. Sebab tu yang saya cakap key point tadi. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Dah awak duduk lah. Berdiri lama-lama tu. Okey. Jadi kita hari ni kita nak belajar tentang najis. Apakah itu najis? Mari kita buka
buku teks sama-sama. Buku teks sama-sama kita tengok muka surat 114. Muka surat 114, awak boleh buka buku teks muka surat 114. Cuba buka sekarang. Buka lah temenung apa, buka. Buka Ustaz. Dah buka. Dah buka. Okey, bagus. Bagus. Awak dah buka buku teks. Muka surat Sekarang berapa Ustaz? Muka surat berapa? Muka surat berapa? 114 Muiz. Tadi dah Okey, cakap 114 Muiz. Baik Ustaz. Okey, dah buka Muiz. Sudah. Okey, bagus Muiz. Okey, sekarang kita tengok pada muka surat 114. Apa yang awak nampak dalam muka surat 114 ni? Okey, Hazim, apa yang awak nampak? Saya nampak kucing ayam. Betul, awak nampak kucing dengan ayam. Itu yang awak paling nampak. Okey, bagus. Lain? Rumah. Apa dia? Rumah. Rumah, betul. Itu kita nampak rumah. Tu rumah Kina Batangan. Seterusnya, siapa lagi? Apa yang awak nampak? Ada seorang datuk dengan cucu dia Ustaz. Betul, ada seorang datuk dengan cucunya. Apa yang diorang buat kat situ? Dia tengah bercakap-cakap, sembang petang-petang. Betul. Dia tengah, tapi tu rasa macam waktu pagi. Oh ya. Petang. Pagi ke Ustaz? Ya. Saya nampak kat situ waktu pagi. Tapi kalau ada tulis jam dekat situ, tu baru saya boleh bagi tahu itu waktu pagi ke petang. Tapi tak apa, kita tak nak tengok yang tu. Yang sekarang kita nak tengok apa yang diorang borakkan sebenarnya. Okey, saya nak minta Hazim jadi budak tu. Dan Hilmi, awak jadi atuk. Cuba awak jadi atuk. Dan awak lakonkan sekarang. Go. Tengok tu. Hafiz dah terpijak tahi. Itulah. Kalau tidak berhati-hati, kan dah terpijak najis. Bagus awak, bagus Hilmi. Apakah erti najis tu? Okey. Tok, jawab Tok. Najis ialah semua benda kotor yang menghalang daripada sah solat, seperti darah dan tahi. Oh, baru Fatah tahu. Okey. Bagus. Lakonan awak Ilmi, lakonan awak memantap. Awak pun Hazim, lakonan awak memantap. Awak macam budak-budak. Hilmi seperti atuk yang betul-betul dah tua. Saya puji kamu. Bagus kamu berlakon. Okey, jadi seterusnya kita tengok pengertian apa yang tadi atuk Hilmi dia cakapkan dekat anak dia, dekat cucu dia Fatah. Dia cakap kat sini, najis ialah semua benda kotor yang mana menghalang kita daripada solat. Seperti mana daripada sahnya solat kita, seperti mana darah dan juga tahi. Darah dan juga tahi. Agak-agak kamu daripada dua benda ni seperti darah dan tahi, agak-agak kamu apa lagi yang kamu nampak selain daripada darah dengan tahi? Apa lagi benda yang kotor yang awak rasakan itu adalah najis? Cuba bagi tahu saya, Hazim. Tak payah Hazim. Tadi Hazim dah baca. Muiz pula Muiz. Apa yang awak rasa? Yang awak rasakan itu sebenarnya adalah najis. Benda yang kotor. Tahi lembu Ustaz. Tahi lembu. Kat rumah saya banyak tahi lembu. Awak duduk rumah kampung ke? Rumah kampung Ustaz. Banyak tahi lembu. Baguslah. Ke itu kampung awak ke itu rumah awak? Itu rumah saya rumah kampung Ustaz. Oh, ya ke? Bagus awak ni. Awak datang sekolah naik apa? Naik kereta ayah saya. Okey. Tapi alhamdulillah lah, bagus awak ada beli lembu. Okey, Arman Akil, saya tanya awak. Apakah najis selain daripada darah dengan tahi? Darah dengan tahi. Saya bagi awak clue. Nana Ustaz. Nana, pandai Nana. Awak pernah ada Nana? Pernah Ustaz, sebab saya terjatuh lepas tu kena kuman. Yelah, sebab Nana tu dia lepas awak terjatuh, lepas tu contohlah awak makan telur ke, lepas tu tiba-tiba naik nanah. Kalau awak allergic, lagilah nanah tu jadi makin besar. Dan bila nanah tu dia ada dekat, contoh awak luka dekat tangan. Nanah tu kalau awak bawa semasa solat,
Awak memang dah ada nanah. Lepas tu awak angkat takbir, Allahu Akbar. Lepas tu awak solat. Dan nanah tu mengalir. Semasa awak solat tu, itu adalah najis. Yang mana awak perlu sucikan dahulu. Dan lepas awak sucikan, baru solat awak itu sah. Itulah yang menjadikan solat itu terbatal kalau ada najis. Okey, kita tengok pada muka surat yang seterusnya, iaitu muka surat 115. Semua selak. Muka surat sebelah 115. Okey, dekat muka surat 115 ni ada benda yang kita nak belajar. Tadi kita dah belajar tentang pengertian najis. Najis itu adalah benda kotor yang mana dia terhalang kita untuk sahnya solat kita, seperti darah dengan tai. Okey, dia bagi dua contoh. Okey, sekarang kita tengok dengan dekat jenis-jenis najis pada muka surat 115. Yang mana dalam muka surat 115 tu kita tengok ada 3 bahagian jenis-jenis najis. Saya nak minta anak murid saya Hilmi, tolong bacakan untuk yang pertama. Najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah, betul. Okey, bacakan pengerti dia punya penerangan tu. Najis mukhaffafah, air kencing kanak-kanak lelaki yang berumur 2 tahun ke bawah yang tidak makan dan minum kecuali susu ibunya sahaja. Okey, saya tanya awak Hilmi. Kalaulah dekat pengertian tu dia cakap macam ni. Air kencing kanak-kanak lelaki yang berumur 2 tahun. Contoh kalau saya cakap air kencing kanak-kanak perempuan yang berumur 2 tahun ke bawah. Yang tu termasuk tak dalam najis mukhaffafah? Saya rasa sebab dia tulis kanak-kanak lelaki saja, Ustaz. Betul, pandai. Jadi awak rasa termasuk ke tidak termasuk? Tak kot. Betul. Tidak termasuk dalam najis mukhaffafah. Okey. Seterusnya, najis mutawassithah. Okey, mutawassithah saya nak minta Muhammad Azim, awak bacakan tentang najis mutawassithah. Najis mutawassithah. Ya. Najis lain najis mughallazah dan najis mukhaffafah. Ya, betul. Contohnya air kencing, tahi dan darah. Okey. Yang ni saya tanya awak nanti Hazim. Sebabnya kita nak tengok najis yang ketiga dulu. Najis yang ketiga, kita tengok najis apa tu yang ketiga? Arman Akil. Ya Ustaz. Bacakan yang ketiga. Yang ketiga ialah najis qallazah. Apa dia tu? Qallazah ni dia itu anjing, babi dan keturunannya serta segala apa Ustaz? Segala perkara yang berkaitan dengan kedua-duanya. Ya. Contoh air kencing, air liur dan darah kedua-duanya. Betul. Air kencing, air liur dan darah dan ataupun kedua-duanya. Okey, jadi saya nak tanya awak Hazim. Tadi saya dah cakap dengan awak. Tadi pun awak dah baca. Najis mutawassithah adalah najis selain daripada najis mukhaffafah, iaitu najis bayi kanak-kanak lelaki yang berumur 2 tahun ke bawah yang meminum susu ibunya sahaja, dan selain daripada najis mughallazah, iaitu anjing, babi serta keturunannya. Saya tanya awak satu contoh. Kalaulah saya semasa saya solat, lepas tu tiba-tiba ada cicak datang, kemudian dia berak dekat atas saya. Pop. Daripada berak dia yang kecil ni, tiba-tiba masa tu dia nak berak sebesar genggaman tangan saya. Sebesar genggaman tangan saya ni jatuh dekat atas saya punya baju. Sah tak solat saya? Tak sah, Ustaz. Tak sah. Sebab apa? Itu adalah najis apa? Najis mutawassithah. Okey, bagus. Itu adalah najis mutawassithah. Bagus. Awak dah tahu. Maksudnya selain daripada najis mughallazah dan najis mukhaffafah, itu adalah najis mutawassithah. Seterusnya Arman Akil, saya nak tanya dekat awak. Arman Akil, saya nak tanya dekat awak. Tadi awak dah baca anjing, babi serta keturunannya. Contoh, ada seekor anjing. Lepas tu dia jumpa dengan kucing. Lepas tu
anjing dengan kucing tu dia bersetubuh. Kemudian keluarlah anak kucing tapi berkepala anjing. Bagaimana macam tu? Yang tu adakah kalau anak yang tu, anak kucing berkepala anjing, yang itu kencing dia ataupun air liur dia, adakah itu najis mughallazah, mukhaffafah ataupun mutawassithah? Arman Akil. Tadi dalam penerangan yang saya baca Ustaz, kat situ dia tulis dan keturunannya. So maksudnya dekat situ dia najis mughallazah. Oh, betul. Arman Akil pandai. Maksudnya dia adalah najis mughallazah. Keturunannya, tak kisahlah keturunannya itu bercampur. Bercampur anjing campur dengan babi, ataupun anjing campur dengan kucing, anjing bercampur dengan tikus, tak kisah. Dia akan termasuk dalam kategori najis mughallazah. Baik, seterusnya kita akan main satu permainan. Yang mana permainan ini saya namakan dia Poison Paper Ball. Poison Paper Ball. Boleh? Boleh Ustaz. Boleh. Okay. Poison Paper Ball ni awak nampak ni? Nampak. Ada apa dekat sini? Ada bola kertas. Bola kertas, bagus. Ada bola kertas. Jadi bola kertas ni saya tutup mata, kemudian saya baling dekat siapa-siapa yang dapat, dan kemudian awak kena sebutkan pengertian najis dekat saya. Okey, saya tutup mata sekarang. Awak doalah awak tak dapat. Saya harap awak dapat. Okey, dapat kat siapa? Dapat kat saya Ustaz. Okey, Arman Akil. Dapat kat awak. Okey. Arman Akil, berikan pengertian najis. Najis ialah tak apa tengok buku, awak cuba berikan pengertian najis. Oh, Ustaz suruh tutup buku yang kejap saya tutup. Okey. Najis ialah perkara yang membatalkan solat Ustaz. Okey. Dah. Perkara membatalkan solat tu betul. Tapi ada yang sebelum tu. Sebelum tu. Saya nak minta sekejap. Arman Akil, main sini bagi dekat saya balik awak punya bola tu. Main sini. Dapat Ustaz, dapat ke? Dapat. Okey. Saya baling sekali lagi. Saya target ni. Okey. Saya dapat, Ustaz. Hazim, awak dah dapat. Okey. Saya dapat. Okey, bagus. Hazim, tadi dia cakap najis ni adalah satu benda yang membatalkan solat. Okey. Apa benda tu? Benda apa tu? Benda kotor, Ustaz. Betul, benda kotor yang menghalang solat. Okey, jadi betul lah Arman Akil dengan Hazim, maksudnya awak dah pandai. Awak tahu berkenaan benda yang kotor yang menghalang solat. Bagi saya contoh, Hilmi, bagi saya contoh. Benda apa tu? Benda yang kotor. Betul Ustaz, kata tadi tai cicak. Tai cicak betul. Tai cicak itu dia menghalang kita daripada menghalang kita untuk sahnya solat. Maka kalaulah kita solat terkena tahi cicak, maka solat kita terbatal. Okey, Muiz Sunaidi, bagi saya contoh. Satu contoh yang mana apabila solat kita tiba-tiba batal kalau kita nampak benda tu. Masa solat Ustaz. Masa solat contoh. Awak luka dekat sini, awak luka. Oh, darah dekat sini. Nampak darah. Okey, betul. Kalau awak nampak darah, lepas tu awak contohlah awak luka dekat sini. Lepas tu awak nampak darah. Kemudian awak sapu. Awak rasa solat awak sah ataupun tak sah? Walaupun awak sapu. Tak sah. Tidak sah. Sebab apa? Kalau awak nampak awak nampak najis, dan darah itu adalah najis. Jadi bila darah itu adalah najis, walaupun awak nampak dan awak sapu, tetaplah tidak sah solat awak. Okey. Seterusnya, kita nak main satu lagi permainan. Yang mana permainan ini saya namakan Wheel of Fortune, iaitu nasib
nasib baik. Kalau awak bernasib baik, awak dapat yang senang. Kalau awak bernasib buruk, awak dapat yang susah. Okey, jadi saya nak minta, tadi siapa yang dah kena? Hilmi dengan Muiz. Saya nak bagi dekat Hazim pula. Saya nak bagi dekat Hazim. Hazim, boleh saya pusing? Boleh. Jadi, yang ni permainan ni, saya dah kategori, saya dah letak contoh-contoh najis. Apa yang awak perlu buat, awak kena kategorikan. Yang ini najis apa? Okey. Saya pusing Boleh Ustaz, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, awak nampak? Nampak Ustaz? Okey. Yang ini. Cuba baca. Anjing. Okey, anjing. Anjing kategori najis apa? Najis Hazim. mughalazah. Najis mughalazah. Pandai Hazim. Okey, seterusnya saya tanya Arman Akil. Ya Ustaz. Arman Akil dengar. Dengar Ustaz. Dengar, bagus Arman Akil. Arman Akil bijak Arman Akil ni. Okey Arman Akil, awak adalah pelajar contoh dalam kelas saya. Awak pandai dan awak pasti, saya rasa awak memang tak salah lah. Memang tak salah untuk kali ni. Kali ni kalau saya pusing, awak dapat mana-mana dan saya harap awak tak salah. Okey. Yang ini dia cakap bayi 2 tahun ke bawah. Bayi 2 tahun ke bawah. Arman Akil, apakah jawapan dia untuk bayi 2 tahun ke bawah? Najis mutawassithah Ustaz. Awak pandai Arman Akil. Tapi kali ni awak terlebih pandai sebab awak memandai-mandai. Okey Arman Akil, awak tak tahu bayi 2 tahun ke bawah itu adalah najis apa? Awak cakap tadi najis mutawassithah. Sekarang saya bagi tahu Arman Akil, sebenarnya itu bukanlah najis mutawassithah. Boleh saya minta bantuan daripada siapa-siapa? Tadi Hazim dah jawab kan? Saya tukar pelajar contoh tadi kepada Hazim. Saya dah tarik balik pangkat awak Arman Akil. Saya tarik balik. Saya bagi dekat Hazim. Hazim. Bayi 2 tahun ke bawah. Najis apa? Najis mughafafah Ustaz. Mughafafah, pandai Hazim. Arman Akil. Ya. Yang najis 2 tahun ke bawah tu laki ke perempuan? Laki Hazim. Saya tak tulis kat sini. Memang saya tak tulis kat sini. Sorry lah, saya tak tulis dekat sini sebab apa? Sebab ruangnya tak cukup Hazim. Arman. Jadi tapi betul lah. Awak pandai juga Arman. Sebab awak nampak saya tak tulis, mesti awak ingat bayi perempuan. Maksudnya Ustaz, bayi kanak-kanak lelaki saja ke? Yes, bayi kanak-kanak lelaki sahaja yang menjadikan. Saya salah lah tadi Ustaz. Tak, awak tak salah. Tak ada, awak betul. Saya tak cakap awak salah. Alhamdulillah. Awak betul. Bayi 2 tahun ke bawah, kalau perempuan itu bukan najis mughafafah. Perempuan itu najis mutawassithah. Awak betul. Tapi saya yang salah. Salah saya. Okey, saya nak bagi. Siapa lagi yang nak? Muiz. Saya Ustaz. Muiz. Saya. Okey, boleh. Semua boleh, tak ada masalah. Ni Muiz dulu. Saya bagi Muiz dulu. Okey, Muiz. Muiz tahi cicak. Senang dia. Muiz tahi cicak. Ya, ni saya tahu Ustaz. Apa dia? Mutawassithah. Mutawassithah, pandai Muiz. Okey. Untuk Hilmi pula. Okey, Hilmi. Okey, kat sini tu dia arak. Hilmi, arak. Arak. Tadi kita tak belajar arak. Arak ni minuman kan? Arak minuman, yes, minuman. Bila Minuman yang ni memabukkan. Dia najis juga ke Ustaz? Najis. Najis. Kalau minum arak apa dosanya? Dosa besar ke dosa kecil? Dosa besar. Dosa Jadi besar. dia mesti najis Dosa besar kan? Kalau awak cakap dosa besar, awak rasa najis besar ke najis kecil ke najis tengah-tengah? Najis besar. Najis besar. Najis besar bersalah. Tadi awak dah belajar dah. Okey. Salah juga Ustaz. Apa dia? Salah juga Salah. Dia bukan najis besar. Dia najis pertengahan. Najis pertengahan, najis apa Muiz? Najis mutawassithah. Najis mutawassithah. Bagus Muiz.
Muiz. Pelajar yang paling Pelajar contoh. pandai adalah pelajar yang bernama Muiz Zunaidi. Saya tarik balik daripada Hazim kepada Muiz. Okey. Okey. Jadi sekarang ni awak semua dah dapat tangkap bahawa najis mukhaffafah yang macam mana, najis mutawassithah yang macam mana, najis mughalazah yang macam mana. Jadi awak semua dah dapat tangkap. Saya nak awak buat latihan. Yang mana latihan ini saya dah bentukkan seperti ini. Saya dah tuliskan siap-siap dekat awak. Jadi saya nak minta awak buat latihan ini. Latihan ini saya bagi dekat awak seperti ini. Okey, awak semua nampak? Nampak Ustaz? Okey, baik. Kolom yang pertama di situ dia ada tulis contoh najis. Dan kolom yang kedua dia ada tulis jenis najis. Jenis najis yang pada kolom yang pertama adalah najis mukhaffafah, pada kolom yang kedua adalah najis mutawassithah dan pada kolom yang ketiga adalah najis mughalazah. Apa yang awak perlu buat? Awak perlu buat dekat sini. Kolom yang pertama contoh najis, awak kena isikan tempat kosong. Isikan tempat kosong. Untuk kolom yang pertama mukhaffafah. Apa dia? Contoh. Untuk mutawassithah bagi contoh. Untuk mughalazah dan bagi juga contoh. Okey, saya nak minta awak buat sekarang. Okey Ustaz. Buat sekarang. Buat Sekarang Ustaz. lepas tu nanti saya nak Dalam tengok. buku tulis ke Buat Ustaz? dalam buku ke? Apa dia? Buat dalam buku tulis. Tak pernah lagi pelajar saya buat dalam buku teks. Salah ke ni Ustaz? Okey. Buat Okey, dalam Ustaz. buku tulis semua Berapa minit Ustaz? Berapa minit? Berapa minit saya nak bagi awak masa 2 minit je. Jangan lama-lama. Saya pun nak Okey, keluar Ustaz. tadi, cikgu kamu dah tunggu kat luar tu. Awal betul Boleh, dulu, Ustaz. mentang-mentang dia tengah rehat tadi. Elok pula dia tunggu kat luar, tak apa. Awak buat, cepat sikit awak buat. Okey Ustaz. Saya nak tengok. Kejap lagi saya nak tengok. Okey, untuk mukhaffafah. Dah siap belum? Belum. Kejap Ustaz, kejap Ustaz, kejap. Laju Boleh sikit. Ustaz. Mutawassithah dah siap belum? Dah. Dah Ustaz. Dah. Okey, tunjukkan dekat saya. Tunjukkan dekat saya. Awak punya dah siap. Angkat kertas awak. Ustaz nak Okey, Ustaz nampak okey. ke? Okey, untuk Hazim. Ustaz. Hazim, mukhaffafah. Mukhaffafah awak buat contoh najis apa? Air kencing budak lelaki bawah 2 tahun. Air kencing budak lelaki bawah 2 tahun. Ada tak yang buat selain daripada tu? Saya nak tanya awak, ada tak yang buat selain daripada tu? Tak ada. Tak ada. Saya buat yang sama. Awak buat apa Arman? Saya sama Ustaz, sama. Sama. Kalau sama tak payahlah angkat tangan, cakap je lah sama. Okey, mutawassithah. Okey. Muiz Zunaidi awak buat apa? Darah Ustaz. Darah. Okey, Hilmi awak buat apa? Muntah. Betul tak? Muntah pun betul juga. Tadi kita tak sebut pun pasal muntah. Tapi muntah pun termasuk juga dalam mutawassithah. Okey, Arman awak buat apa? Saya buat arak Ustaz, arak. Arak pun betul. Arak tadi kita baru belajar, bagus. Okey, mughalazah pula. Mughalazah saya balik kepada Hazim. Awak buat apa Hazim? Saya buat air liu anjing. Air liu anjing. Okey, Muiz awak buat apa? Mughalazah. Saya buat BABI. Saya kata itu haiwan juga. Awak nak cakap babi ke, awak nak cakap inzir ke, tak kisah. Tak ada masalah. Okey, Hilmi awak. Tak baik ke Ustaz? Okey. Saya tak cakap. Tadi saya bagi contoh. Okey, Hilmi, Ya. awak buat Ya. apa? Saya tulis anjing dan BABI. Anjing dan BABI. Bagus. Okey, Baca Arman, awak tulis apa Arman? Arman ni lain sikit. Kadang-kadang dia tulis merapu je Arman. Ini betul Ustaz, saya buat anjing. Betul kan? Anjing. Betul. Anjing. Tak kisahlah kalau awak tulis anjing berkepala itik. Anjing berkepala kotak seperti adudu. Kepala kucing. Berkepala Anjing kucing, kacukan. anjing berkepala kucing, anjing berkepala lembu, anjing berkepala gajah. Itu semua termasuk dalam najis. Apa? Najis apa? Mughalazah. Okey, bagus semua sudah faham. Alhamdulillah. Jadi, saya nak minta kamu jadikan najis-najis ini seperti pengetahuan yang mana kamu dapat pada hari ini
kamu dapat amalkan. Yang mana kamu dapat amalkan, kamu dapat ilmu pada hari ini, kamu dapat sampaikan kepada orang lain. Jadi sebelum saya keluar daripada kelas awak, saya nak minta nanti latihan ini yang kamu buat dekat kertas ini, kamu letak dalam buku tulis kamu. Kamu letak dalam buku tulis kamu dan nanti kumpulkan ke atas meja saya. Dan lepas tu nanti saya akan cek satu-satu siapa yang tak hantar. Okey, bangun semua? Bangun semua. Okey, ucapkan terima kasih. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih semua.